Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni aku nak review tentang satu produk yang aku dapat daripada wife aku bagi kan, iaitu jam tangan Garmin. Okey, Garmin ni Forerunner 55. Jadi aku sebenarnya aku dah ada jam dah, tapi oleh kerana wife bagi, bini bagi, jadi kita ambil lah. Dia kata hadiah hari jadi. Jadi aku cuba review sikit apa yang ada di sini, supaya kalau tuan-tuan ataupun kalau tuan-tuan kawan-kawan semua nak beli, boleh beli. Jadi untuk ni harga dia lebih kurang dalam 500 lebih, 500 dekat 600 itulah, 500. Dia murah sikit daripada daripada Garmin yang lain pasal ni paling kata orang tu paling basic punya Garmin lah. Garmin punya stopwatch paling basic lah. Jadi dia murah sikit daripada yang apa tu Dia sekarang ni pasaran dia market dalam 590 dekat 600 itulah, dalam awal-awal tentu dah. Jadi untuk ni, untuk dapat ni dia bagi kotak. Okey, lepas tu dia ada jam. Okey, lepas tu dia ada buku manual lepas tu dia ada alat pengecas. Okey, jadi jam dia kecil je. Jadi jam dia kecil, kita buka jam, kita tengok macam mana. Okey, alright. Okey, ni apa jam dia. Okey, jam dia kecil je. Jadi kita buka jam ni. Kita buka on dia, kita on. Macam mana nak on dia? Okey, dia keluar segitiga. Dia tulis Garmin. Okey. Lepas tu dia ada lampu belakang. Okey, jadi apa yang ada di sini? Okey, di sini untuk jam ni dia ada 5 butang function. Lepas tu dia kecil, 5 butang function. Lepas tu dia ada light. Lepas tu dia ada up, dia ada down, dia ada start stop dan black. Okey, dia ada lampu. Dia guna lampu. Okey. Lepas tu dia ada light. Okey, dia ada light. Dia berlampu. Okey, dia ada butang up. Butang up. Lepas tu dia ada butang down. Okey, dia ada butang stop dan butang back. Okey, sebelum kita buka ni, kita tengok dulu dia punya buku manual. Dia buku manual ni, kalau di sini dia ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahasa. Buku ni ada 5 bahasa. Asal kalau tuan-tuan beli buku, kalau tuan-tuan beli jam ni, kalau tuan-tuan akan dapat buku manual dia ada 5 bahasa. Kalau tuan-tuan boleh bercakap bahasa putih, tuan-tuan boleh beli bahasa putih. Dan kalau tuan-tuan boleh kalau pandai cakap Cina, boleh bahasa Cina, pakai buku Cina. Lepas tu dia ada Thailand dengan Inggeris. Lepas tu dia ada bahasa Melayu dan bahasa Filipina saja ni. Filipina ke Vietnam. Okey, dalam buku dia ni, dalam kitab dia ni, dia ada dia ada tulis apa light untuk apa, itu untuk apa, ni apa. Jadi kita buka basic dulu. Dia buka basic dulu. Okey, sebelum tu aku nak beritahu ni, jam ni sebenarnya aku dah pakai dah. Jam ni aku dah pakai dah. Aku dah pakai dekat-dekat dalam sekarang ni bulan 10, dekat-dekat dalam 10 bulan lah. 10 bulan. Tapi aku saja masuk dalam kotak tadi sebab aku nak tunjuk macam mana dia punya view dia. Okey.
Jadi jam ni, seronoknya aku tentang jam ni, aku nak cerita kat kamu aku semua. Jam ni banyak bantu aku sebenarnya. Kalau ikutkan aku tak suka jam kecil-kecil ni, tapi oleh kerana wife aku bagi, aku ambil juga. Jadi aku pakailah. Jadi bila aku pakai ketika berlari, aku rasa badan aku free. Aku pun ada juga smartwatch sebelum ni. Ada smartwatch yang aku beli dengan harga 200, 300. Tapi dia tak sama macam ni, geng. Dia tak sama macam ni. Kenapa aku cakap tak sama? Yang smartwatch aku pakai dan lain semua tu semua berat. Yang ni dia ringan. Okay, dia ringan. Benda dia ringan, bila kau berlari tu kau tak rasa apa. Kau tak terasa kau bawa beban lah. Okay. Jadi di sini butang satu dia ni, butang satu kalau kata tu kadang lama ni, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 application. Yang pertama dia ada button off. Okay, ada button off. Okay, button off. Okay, lepas tu dia ada button assembly. Assembly ni assistant ni kalau kau ada masalah darurat lah. Kalau kau darurat, kau boleh try lah. Lepas tu dia ada phone connection, dia ada signage, lepas tu do not disturb button. Kalau kau tak nak ganggu, kau boleh pasang benda ni. Lepas tu dia ada find me phone, dia ada timer, dia ada lock. Untuk jam dia ada lock. Lepas tu tu lah lock. Okay. Jadi yang menarik aku jam ni, yang aku menarik untuk jam ni tuan-tuan, aku start pakai benda ni pada bulan 1, ujung bulan 1 lah, ujung bulan 1. Jadi selama ujung 1 tu aku pakai jam G-Shock King, pakai G-Shock King. Lepas tu ujung 1 tu wife aku bagi aku dia, aku tak pakai lagi. Jadi aku pakai ujung 1. Jadi masa tu normal lagi lah. Jadi masuk bulan 2 tu aku pakai tak ada masalah lagi, aku boleh pakai. Lepas tu aku ada rasa macam dia jam ni dia sensitif tau. Dia boleh baca antaranya. Okey, antara kelebihan jam ni, dia boleh baca kita punya dia boleh connect tu, dia boleh connect dalam phone. Dia boleh connect dalam phone. Okey, ni Garmin punya apps lah. Ni Garmin punya apps. Okey, Garmin punya apps. Lepas tu dia ada, kita boleh tengok lah apa dia punya apa ni. Dia ada time tidur, nadi. Lepas tu dia ada instant minutes, calorie out, stress. Lepas tu dia ada plan macam-macam lah. Dia akan sign list kita punya aktiviti harian kita. Jadi apa yang aku nak kongsi sini, pada penghujung 2005, bulan Februari 2025, masa aku pakai jam ni dia asyik berdenyut tau. Dia asyik keluarkan alarm tau. Kejap-kejap 5 minit dia keluar alarm, kejap 5 minit dia keluar alarm, kejap 5 minit dia keluar alarm. Lepas tu aku perasan bila dia keluar alarm, dia ada macam tu simptom dalam diri aku. Dalam diri aku dia rasa macam berdebar, dia ada dia ada nak macam berpeluh, tak tahu apa macam tu. Jadi awal dia aku tak expect pun benda ni kan. Aku tak expect pun, aku tak apa pun, aku tak ambil report pun. Aku kerja macam biasa, buat kerja, masuk kerja paras apa semua. And the day satu tahap tu bila dia terlalu kerap, aku pun pergi rujuk diri aku ni dekat perubatan. Bila aku rujuk perubatan, dia check aku punya pulse, aku punya nadi terlalu tinggi. Jadi bila dia check aku nadi dia tinggi kan, lepas tu bila aku tengok jam aku pun dia tulis tu abnormal. Abnormal dah lah, macam tu dah. Aku rujuk perubatan hantar aku ke klinik. Dan bila dia diagnose, klinik diagnose apa semua, dia kata bacaan nadi aku tak berapa cantik.
cantik tu masanya aku punya nadi tu 130, 120, 130, 140, 150, maksimum 155 dia pernah pergi. Sedangkan untuk bacaan nadi orang normal